penonton setia Ocean TV PSS. Apa khabar anda pada pagi yang indah ini? Pada hari ini kita sungguh bertuah kerana mesyuarat kali ini akan dirasmikan oleh bekas pelajar sekolah ini. Beliau yang dimaksudkan ialah Yang Amat Arif Datuk Haji Ibrahim bin Deres. Beliau merupakan Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Negeri Kelantan. Mesyuarat kali ini tertumpu pada agenda penting dalam kalender akademik sekolah kita. Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru atau lebih mesra dikenali sebagai PIBG. Mengapa mesyuarat ini begitu penting? Ia adalah wadah utama bagi ibu bapa, pihak sekolah dan anda sebagai ibu bapa untuk duduk semeja, bertukar fikiran dan merancang bersama demi kemajuan pendidikan anak-anak. Jom bersama saya mengikuti sedutan mesyuarat PIBG yang sedang berlangsung. Haji Ibrahim bin Deres, Ketua Hakim Syari'i Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya meresmikan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-48 Sekolah Kebangsaan Berisbatu Tawang Rajuk Kelantan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كالبدر طلعته بحسنه وضياء. Muhammad Ibrahim Mikail bin Muhammad Suleh yang diwakili oleh ibunya. Murid ini sekarang yang belajar di MSN Jeli. Penerima seterusnya, silakan Muhammad. Penerima seterusnya. Sekarang dua-duanya menyambung pelajaran di Maktab Sub. Kita selalu dengan lawan azan. Hayya 'alas solat. Kita sumbangkan kepada PBD untuk sultan murid sebanyak pasca pengkalan cuba baik boleh khususnya printer. Tak lupa kita baik boleh sebab dia jadi kita beli dua tu ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Saya, Puan Sofia Syazrina, melaporkan untuk Ocean TV PSS. Jumpa lagi. Bye.